Tu starting dia, kawasan tu lah akan jadi tempat starting untuk berlumba nanti. Kawasan ni akan menjadi penamak bagi perlombaan setiap kategori. Kuda tadi tu kuda Blimo. Kak Ngona ni. Tahu mana? Tengok Ngona deh. Tengok yang Ngona be. Bagai. Jahat. Memang jahat. Siapa yang tak tahu lagi kena siap-siap. Tarikh 25/10. Dan ada yang kata, "Boh, hadiah gana. Tak ada masalah. Kita ada. Kalau event kali ni berjaya dan saya awak ramai sokong, ramai support, kita akan buat next lagi yang lebih besar, yang lebih hebat insya-Allah. Doakan dah. Kena support lah event pertama kali saya buat untuk Belum Ekor Kuda. Banyak 135 ekor dah berdaftar untuk Dua Horseless 2025 pada 25/10 ni. Ni kita mari pada mentah kita set up kita punya tempat. Kita mari test track airport kita ni. Suasana sini ya rare. Awak tengok belakang saya. Tu. Tengah dalam bulatan ni akan menjadi tapak perniagaan. Siapa-siapa nak jual boleh mari, tapi saya awal. Seperti mana saya buat event-event sebelum ni, ramai peniaga yang biasa tanya saya nak jual kan. Mana biasa follow saya dah, awak kena body day. Body day sini tapak. Sebab terhak. Awak nak pokok tu, siapa kereta warna orange tu. Siapa situ je. Ini akan menjadi stage VIP, akan menjadi tempat urus dia untuk daftar kuda dan juga jualan baju ni dengan harga 30 ya. Ni boleh money iaitu AFI dan juga beberapa wang tunai lah. Jangan lupa untuk share video ni, repost video ni, komen tanda kita nak ada 25/10 ni supaya ramai orang tahu dan naiklah sukan berkuda ni. Target amo sukan berkuda dapat dititik beratkan di dalam Kelantan. Muatai belah dah, bola belah dah, kuda pula. Tengok setara mana kita akan support kita. Kita akan tunjuk next video nanti waktu sodok semua kawasan punya tapak setara mana punya tempat. Beres. Lancar tak lancar? Jumpa next video. Ya, Brona.